Di sebuah kampung yang damai, Kampung Bukit Cempaka, tinggal seorang murid sekolah kebangsaan Bukit Cempaka bernama Amir. Menjelang hari raya, kampung menjadi semakin meriah. Namun bagi Amir, hatinya terasa kosong. Di sekolah, rakan-rakannya Aku dah beli bercerita baju tentang raya. baju raya baharu, Aku nak balik kampung. tentang kampung halaman. Amir rindu ibu dan ayah. Amir, ibu ayah kamu nak balik raya. Amir ingin berkongsi kegembiraan itu dengan guru-gurunya. Cikgu, selamat hari raya. Amir, Selamat Hari Raya, Cikgu. Terima kasih Amir. Sama-sama, Cikgu. Sebuah kereta berhenti di hadapan rumah. Kami rindu kamu. Saya juga. Saya Kebahagiaan nak cerita pada hari cikgu. raya bukanlah tentang kemewahan, tetapi tentang kasih sayang dan keluarga yang akhirnya dapat bersama. Assalamualaikum semua. Kami, warga SKBC, mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Salam Lebaran Aidilfitri. Kami warga SKBC mengucapkan